insyaAllah saya akan mungkin ini adalah bisnes yang kita minta sejak sekian lama dan doa kita setiap hari. Faizal nak bagi beberapa tips kan untuk elak kita kena tipu dengan scammer. Sekarang banyak sangat scammer kan. Jadi hati-hati. Kalau bisnes yang dia cakap dia tak ada modal, kena hati-hati. Sebab apa kena hati-hati? Dia minta kita klik sana, dia klik sinon, klik sinen kan. Ini berapa puluh ribu duit kita hilang kan. Jadi kita kena jadi apa? Seorang yang bijak. Nak jadi bijak, kita kena kaji dulu. Jangan join dulu, jangan sembrono join kan. Sebab di semua bisnes dia cakap bisnes yang terbaik. Tak ada bisnes dia cakap bisnes dia tak baik. Kan? Jadi apa elemen yang kita nak tengok ni? Apa tipsnya? Kan? Apa perkara yang kita nak kaji? Kita kena kaji syarikat, produk dan marketing plan. Kan? Jika kita jumpa bisnes tu, syarikat dia bagus. Produknya bagus, tapi marketing plan dia hancur. Tuan-tuan dan puan jangan join bisnes tersebut. Kan? Susah nak claim bonus. Kan? Kalaulah tuan-tuan dan puan jumpa syarikat bisnes produknya bagus, marketing plannya bagus, tapi syarikatnya baru setahun jagung, jangan join lagi. Kita tak tahu syarikatnya boleh pergi sampai bila. Dan ada juga bisnes syarikatnya bagus, marketing plannya bagus, produknya bukan kata tak bagus, tapi produknya produk apa? Produk trending, tuan-tuan dan puan. Produk apa ni bermusim. Bila dah tak ada permintaan dengan kita sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi kalau kita tahu syarikat tu siapa founder dia, siapa dia seorang syarikat tu kukuh, syarikat tu besar, syarikat tu lama, syarikat tu stabil, jangan join lagi, baru kita fikir nak join. Okay. Kita kena tengok pula elemen kedua, produknya berkesan. Kita tengok produknya banyak permintaan, produknya kekal selama berpuluh tahun. Jadi inilah bisnes yang kita impikan. Jangan join lagi juga kan. Tengok pula elemen ketiga, tengok marketing plannya simple, duplicable, profitable, fun. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tuan-tuan boleh pilih bisnes ni. Bisnes yang Faizal buat ni sebenarnya ialah forever living products. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan kalau pernah dengar, kan? Kalau pernah dengar atau dah pernah jadi ahli, anda tak perlu dengar dah. Pernah dengar tak apa, yang dah pernah jadi ahli kan? Tapi kalau belum pernah jadi ahli, kan? Tuan-tuan berada satu platform yang betul. Sebab kita adalah bisnes yang diiktiraf sebagai pembayar bonus paling besar di dunia. Dan tuan-tuan dan puan berada di satu tim yang betul di Al-Hujab Circle, di mana kita adalah merupakan pakar online marketing. Dan inilah pemilik Forever Living, founder dia namanya Dr. Resmond. Dr. Resmond ni tuan-tuan dan puan merupakan manusia kaya raya, multi-billionaire tuan-tuan dan puan. Sebelum dia tubuhkan Forever Living ini, beliau merupakan tycoon dalam bisnes perhotelan. Beliau ada banyak aset percutian di lebih 80 lokasi di Amerika Syarikat, di Europe dan juga di Afrika. Beliau pernah pada tahun 2002, beliau disenaraikan sebagai manusia ke-368 terkaya di dunia tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan nak tahu, Dr. Resmond ni matlamat dia apa tak? Sebab dia dah memang kaya. Matlamat dia nak mengkayakan orang. Itulah objektif dia tubuhkan Forever Living ini. Kan? Jadi kalau tuan-tuan dan puan jumpa founder sebuah company syarikat bisnes tu nak mengkayakan diri dia sendiri. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan kena buat? Kena apa? Kegarisan, sedia, mula. Pecut laju tuan-tuan. Jangan jual bisnes tersebut kan? Jadi bisnes ini adalah bisnes yang ditubuhkan tanpa hutang. Maksud Dr. Resmond menggunakan dana dia sendiri untuk tubuhkan Forever Living ini. Kan? Sebuah company yang kukuh. Sebuah company yang ada aset yang berbilion. Dan kita bukan sahaja bersaing di pentas lokal, tuan-tuan dan puan. Kita bersaing di pentas global, tuan-tuan dan puan. Ada lebih 165 negara di seluruh dunia. Kan? Dan tuan-tuan dan puan, kalaulah tuan-tuan dan puan jumpa sebuah company yang berstatus public listed company, tersenarai di bursa saham, menarik tu kan? Macam best dia dengar kan? Jangan join. Sebab apa jangan join? Sebab sebenarnya public, bila company yang berstatus public listed company, sebenarnya dia menjual saham dia kepada community. Mana kita boleh beli saham dia. Apa yang terjadi? Syarikat terpaksa membayar dividen kepada shareholders. Apa yang terjadi pada kita? Kita tak dapat apa-apa, jelek. Kan? Tapi kalau tuan-tuan dan puan jumpa company yang private owned company. Apa private owned company ni? Bermaksud saham dimiliki sepenuhnya oleh keluarga founder. Yang menariknya tuan-tuan dan puan, di bisnes yang Faizal buat ni, kan? Kita akan dibayar. Bila tuan-tuan dan puan berdaftar secara VIP, kita boleh fight chairman board of manager,
Dan seterusnya kita akan layak mendapat dividen sebanyak 3% daripada group sales satu dunia, bukan saja di Malaysia saja. Itu adalah duit raya kita. Kan? Tuan-tuan dan puan pernah tak dengar company buy dividen? Banyak tu. Dan company ini kan dah beroperasi dah dekat lebih dekat 40 tahun. Daripada tahun 1978. Di Malaysia dah 41 tahun daripada tahun 1983. Jikalau tuan-tuan dan puan jumpa telah melalui sebuah company yang telah menghadapi pelbagai krisis ekonomi, pelbagai krisis kewangan, pelbagai krisis pandemik. Inilah bisnes selamat, tuan-tuan dan puan. Pilihlah bisnes macam ni kan, sebuah bisnes yang selamat. Kan? Jadi terbukti pada Mac 2020 ketika mana tuan-tuan masa tu PKP kan, ketika mana ramai orang kehilangan punca pendapatan, ramai yang duduk rumah tak ada income, alhamdulillah distributor Forever Living kita dapat income 5 angka. Sebab apa? Produk kita adalah produk terdesak. Nanti saya ceritakan apa produk terdesak. Alhamdulillah daripada awal penubuhan sampai ke hari ini, statistik sales kita tidak pernah jatuh dengan izin Allah. Dan kita ada lebih 10 juta pengedar di seluruh dunia. Ini apa maksud tuan-tuan dan puan? Manusia dekat dunia ada apa? Ada berbilion kan? Jadi ramai lagi manusia belum tahu. Kan? Faizal selalu bagi contoh di jiran Faizal. Ramai yang tak tahu pasal Forever Living. Jadi begitu besar lagi market yang kita boleh explore dengan bisnes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pilih bisnes, tuan-tuan dan puan-puan kena pilih bisnes yang proven success. Ini sebab apa? Forever Living daripada awal penubuhannya telah melahirkan lebih 5,000 jutawan tuan-tuan dan puan-puan. Company ini bersaing di pentas global. Kan macam Faizal cakap tadi kan, kita ada lebih 160 buah negara. Jadi Faizal walaupun berada di Pulau Pinang ini, duduk di rumah di depan tuan-tuan perempuan ni kan, kalau ada orang daripada Itali ke, daripada Arab Saudi ke, daripada New Zealand ke, daripada Brunei ke, daripada Singapura, nak join Faizal. Faizal ambil particular, register, submit, dah jadi ahli Faizal. Kan jika ahli Faizal ni, anak tim Faizal ni, rakan-rakan bisnes Faizal ni buat sales di negara dia, Faizal juga dapat profit sharing daripada negara tersebut. Jadi sales di bisnes ni adalah unlimited. Jadi Faizal dapat income yang unlimited, insyaAllah. Dan dividen juga dikira daripada sales satu dunia, tuan-tuan dan puan. Macam Faizal cakap tadi, company itu dah melahirkan lebih 5,000 jutawan kan. Dan tuan-tuan dan puan mesti pernah dengarkan, banyak company, dia declare, dia kata dia bagi sumbangan kepada Palestin. Betul tak? Apa bukti dia? Kan dia cakap sajalah, kita dengar kan. Mungkin ada bukti, tapi Forever Living ni memang betul-betul bagi sumbangan. Apa sumbangan dia? Memang ada betul-betul distributor dekat kita ada cawangan dekat sana lah, distributor dekat Palestin. Sebelumnya sekarang dengan bergolak kan. Jadi daripada 171 negara secara officialnya ada dekat 40 negara ialah negara Islam. Satu-satunya company yang buka secara official di Arab Saudi, tuan-tuan dan puan boleh buat research, hanyalah Forever Living saja. Jadi tuan-tuan dan puan kalau pergi buat umrah atau haji, bolehlah beli produknya di center kita di dekat-dekat Masjidil Haram sana, dekat Mekah sana ada. Dekat Riyadh pun ada, kan? Center kita di UAE pun ada, di Oman pun ada, di Kuwait pun ada, di Brunei, di Qatar, di apa kan? Jadi sebab apa? Disebabkan hampir 90% bahan mentah yang digunakan untuk produk itu adalah berasaskan makanan sunnah, dekat dengan hati umat Islam. Jadi Faizal cakap telah melahirkan lebih 5,000 jutawan. Di bawah tim Faizal sendiri telah melahirkan 30 jutawan. Alhamdulillah. Jadi Faizal doakan tuan-tuan dan puan merupakan next jutawan. InsyaAllah. Amin. Kan? Jadi ini juga satu faktor yang best berkenaan Forever Living ni. Tuan-tuan dan puan pernah dengar tak? Company yang ada ladang aloe vera terbesar di dunia. Company ini, Forever ini merupakan pemonopoli aloe vera terbesar di dunia. Yang mana kita merupakan vertical integrated, yang mana kita tanam sendiri, kita ada kilang sendiri, kita tiada orang tengah, kita jual sendiri. Disebab kita banyak sangat bahan mentah. Kan? Kilang kita sendiri. Kan? Produk kita ni, mesin kita pula di patent, tak boleh orang tiru. Harga kita adalah termurah di pasaran. Dahlah murah, terbaik tuan-tuan dan puan. Saiz ladang kita tahu berapa besar. 2 peta Singapura tuan-tuan dan puan. Ini adalah spesies yang terbaik di dunia. Barbadensis beda tuan-tuan. Kita ada banyak spesies kan, di dalam rumah pun ada kan. Jadi memang kata lidah buaya ni, atau orang Arab panggil daun sobir, merupakan ada dalam hadis Abu Daud, merupakan ubat. Nabi pernah bersabda lidah buaya adalah penawar bagi segala penyakit. Kan hadis Abu Daud. Okey, boleh refer lah dekat hadis Abu Daud. Jadi selain daripada itu, kita merupakan peternak lebah terbesar di dunia juga. Tahu tak saiz ladang kita punya lebah berapa lama usia dia? Dekat 200 tahun, lebih 200 tahun tuan-tuan dan puan.
Yang mana madu kita ni, madu gurun tuan-tuan dan puan. Bila cakap madu gurun ni, madu kita ni kurang asidik sebab tak ada hujan. Kalau nak compare dengan di Malaysia ni, madu kita ni, madu apa? Dengan iklim khatulistiwanya, banyak taburan hujan. Bila banyak taburan hujan, akan membanyakkan asidik. Betul tak tuan-tuan dan puan? Bila asidik banyak, dia akan mengurangkan sifat alkali. Jadi madu gurun ni, sifat alkalinya tinggi tuan-tuan dan puan. That's why madu kita ni setanding dengan madu-madu Arab, madu Yamin. Tapi harganya jauh lebih murah daripada madu Arab tersebut. Dan kita punya satu-satu company, bisnes di dunia ni, ada banyak produk berasaskan madu sebab kita pemonopoli. Kita ada Honey, kita ada Bee Pollen, kita ada Royal Jelly, kita ada Bee Propolis. Kan? So, produk kita ni